berakibat teringatkan dirimu. Aku coba pejamkan mata, tapi hanya namamu yang terus ku seru. Aku sedar aku keliru setelah kau menghilang. Tapi kenapa dia bagi dekat Alisa juga? Dia suka Lisa ke? Ya, Tuan Farid. Ni. Sebelum saya lupa. Untuk cikgu. Untuk saya? Apa ni? Hari tu saya ke Sarawak. Saya ada belikan cikgu buah tangan sikit. Sebagai apa? Sebagai tanda merisik ke? Sebagai tanda hati Tuan Farid dah terpaut dekat saya? Saya apa? Saya ada belikan untuk cikgu Alisa juga. Oh, untuk saya pun ada juga ke Tuan Farid? Oh, terima kasihlah Tuan Farid Rakib. Sama-sama. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Farid. Sama-sama. Hati-hati bawa kereta ya, cikgu Alisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lisa. Lisa, bangun je. Bangun je. Aku ada benda nak tanya kat kau. Nak tanya apa? Aku nak tidur lah. Kau ada apa-apa ke dengan Farid? Apa kau merepek ni ha? Bila masa pula aku ada apa-apa dengan bakal imam kau tu? Lagipun, dia bagi aku kek lapis Sarawak je pun. Takkan tu pun kau nak jealous? Tak. Sekarang ni, kenapa dia belikan untuk kau juga? Mesti kau ada sesuatu dengan dia. Sebab kalau tak, dia boleh teringat dekat kau. Lepas tu dia belikan untuk kau. Patut dia beli untuk aku je. Ayolah, aku tahu. Kau tanyalah Farid tu. Aku nak tidur lah. Tak, aku tak puas hati. Kau mesti ada apa-apa dengan dia kan? Kalau kau nak sakit lapis ni, kau ambil lah. Aku nak tidur. From Sarawak with love. Sepatutnya from Fahri with love. Ataupun full of love. Percubaan SPM tinggal lagi beberapa minggu je. Jadi sekarang ni saya nak kita buat ulang kaji semula. Ulang kaji kita hari ni tentang negara bangsa. Farhan, berikan saya konsep negara bangsa. Negara bangsa adalah idea dari konsep yang menggabungkan beberapa tanah jajahan British di Asia Tenggara, cikgu. Bagus. Duduk. Termasuklah penyatuan pentadbiran dan apa? Dan ekonomi. Okey? Okey, untuk hari ini saya nak kita revise semula nota-nota yang saya pernah bagi sebelum ni. Minggu depan saya nak mula. Saya nak kamu semua jawab semula soalan-soalan percubaan tahun lepas. Wah, cikgu. Nampak cantik hari ni. Saya cantik ke apa ke? Tak ada kena-mengena dengan topik kita hari ni. Dah, sambung. Dah. Sambung buat kerja.
Nia, join kan perkemahan tu? Oh, dengarnya ada nama. Katanya melibatkan badan beruniform ke? Ada kadet sekolah, kadet polis, kadet bomber. Kalau macam tu, insyaAllah join lah kot. Hai, Lisa. Nak ke mana tu? Nak ke stor sukan kejap. Ada barang tertinggal. Oh, ya ke? Okeylah, kau pernah lambat naik kelas ni. Gerak dulu Lisa, Kau nak apa? aku tak habis lagi semalam. Kau dengan Tuan Farid apa kau? Kau ni tak habis dengan Tuan Fahri tau. Aku dah malas lah nak layan kau ni. Cikgu Alisa, Tuan Fahri, cikgu nak ke mana ni? saya baru je lepas beli barang. Time ni pula kereta saya nak rosak. Tu yang saya tunggu kat sini tu saya ingatkan nak bas tadi. Dah, kereta rosak ke? Kalau macam tu, jomlah. Saya tumpang dengan cikgu. Saya pun nak balik ni. Boleh ke? Kalau boleh, Alhamdulillah lah. Apa pula tak boleh. Dah, jom. Saya hantar. Alangkah indahnya saat Pandai kereta cari time nak rosak, ya? Macam tu tak apalah, aku nak masuk dulu. Panas ni aku nak mandi. Kau dah sembang dulu. Nak masak ke tu? Ya, nak masak. Masak lemak cili api. Lemak cili api? Sedap tu. Saya suka. Tadi tu betul ke kebetulan je? Betul lah. Kebetulan. Saya nak balik tadi. Lepas tu saya nampak Cikgu Alisa dekat bus stop. Saya tumpangkan dia. Kalau betul tak apalah. Saya ingatkan. Cikgu ingatkan saya berdating dengan Cikgu Alisa saya ada kebun serai tau, Cikgu. Saya tengok serai Cikgu tu macam kecil sangat je. Esok saya bawa, okey? Okey. Terima kasih. Sama-sama. Saya balik dulu ya. Tuan Fahri. Ya? Betul ni, tadi tu Tuan Fahri cuma bertembung je. Bukan janji. Ya, Cikgu. Betul. Kami bertembung je. Saya nak balik tadi, saya nampak Cikgu Alisa, saya tumpangkan dia. Saya tak rasa ada salah kan kat sini. Tak salah pun. At least, saya dapat jumpa Tuan Fahri. Baiklah, saya balik dulu ya, Cikgu. Tuan Fahri. Saya nak buat aduan. Aduan apa ya? Aduan yang Tuan Fahri dah curi hati saya. Cikgu nak saya pulangkan balik ke? Jangan. Jangan pulangkan sampai hati Tuan Fahri dengan hati saya bersatu. Saya masuk dulu. Assalamualaikum. alangkah indahnya saat pertama, saat-saat cinta datang menyapa, telah kau curi hatiku, dalam diam menyimpan rindu. Kurang serai lah. Habis tu, dah serai dekat rumah Cik Sena tu semuanya kurus-kurus macam tak cukup makan, mana nak sedap? Patutlah kurang rasa. Lisa, aku jealous lah Lisa. Lah, jealous kenapa pula? Nia, kalau kau dah angau sangat dekat si Fahri tu, apa kata kau je yang masuk Minang? Kan senang macam tu. Ish, kau ni takkanlah aku nak pergi meminang dia pula. Iyalah. Daripada dapat kat si Ila tu. Good idea juga. Kau rasakan agak-agak berapa hantaran Mak Rahan nak letak? Kau ni kan, kau tak buat lawak, tak sah kan? Geram je aku. Tapi aku takutlah Lisa. Takut kenapa pula? Kau kena bagi peluang kat diri kau untuk kenal orang lain. Kau kena tahu, tak semua lelaki macam Nazir.
Tapi aku masih trauma apa yang Nazir pernah buat dekat aku dulu. Aku faham sangatnya. Tapi kau nampak ke Fahri tu macam Nazir ke apa? Tak kan? Cuba kau tengok dia. Aku tengok Fahri tu. Dia baik, jujur orang dia. Mak Daha tu pun dia suka dekat kau tau. Thanks, Alisa. Kau jangan marah aku tau. Tak adalah. Kenapa pula aku nak marah kau? Aku okey je. Tapi kalau aku kan, aku tak nak kahwin dengan polis. Lah, kenapa pula? Sebab dulu aku selalu kena saman. Sebab tu je. Ya, sebab tu je. Kau ni macam-macam lah sebab kena sama tak nak kat polis. Pelik lah kau ni. Ya, benci. Tak apalah, jadi selamat aku. Tak ada kena bersaing dengan kau kan? Alangkah indahnya saat pertama, saat-saat cinta datang menyapa. Telah kau curi hatiku, dalam diam menyimpan rindu. Kan ku serah segalanya padamu. Bahagianya rasa yang ku rasakan, hanya kau dan aku ada di situ. Bulan madu di langit biru, kau ciptakan surga untukku. Biarkan ku jadi ratumu. Aku ingin dipelukmu. Aku mahu hanya kamu. Aku inginkan cintamu. You. Apa ni? Sakit lah. Apa ni? You gugurkan kandungan? Yes. I gugurkan. Sebab I tak nak ada anak sekarang ni. You. Apa? Nak marah? Marah. Silakan marah. Tapi I tak ready nak ada anak dengan you. Min. Min. Kenapa you buat macam ni, Min? You tahu tak berdosa buat semua ni? Kenapa ni, Angah? Ada apa-apa jadi ke? Mama. Angah nak minta maaf. Kenapa ni tiba-tiba nak minta maaf? Angah ada buat salah ke? Mama. Angah rindukan Hania. Manusia ni macam tu lah, Angah. Bila dah tak ada, baru nak hargai. Mama tak nak Angah buat kesilapan yang sama. Angah kan dah ada isteri. Tapi Mama, Angah rasa yang pilihan yang Angah buat ni silap. Silap. Jadi siapa yang Angah nak salahkan? Kak Di? Atau diri sendiri? Mama. Angah, kadang-kadang kereta api yang salah akan bawa kita ke destinasi yang betul. Pernah dengar tak pepatah? Tapi Mama, Angah rasa
Okey, tapi yang Angah naik sekarang ni dah bawa Angah ke, tak ada yang salah, Ma. Angah, Mama tak nak Angah sesalkan apa yang dah jadi. Kalau benda tu salah, betul kan? Ni pasal Yasmin ke? Angah tertekan sekarang ni, Ma. Angah, Yasmin tu kan isteri Angah. Kalau dia salah, Angah betulkan, corakkan dia. Tapi Mama, Angah, Mama tak nak Angah runtuhkan masjid yang Angah dah bina, walaupun tanpa restu Mama. Mama buat air, ya? Angah duduk dulu. maafkan Angah. Kalaulah Angah tak ikut kata hati. Raha? Oh, Raha? Raha? Aku ni, aku macam tak percayalah. Betul ke? Buat apa aku nak nipu kamu? Dia sendiri yang minta tolong aku, panggil kamu. Aduh, aku susahlah nak cakap kan, tapi... Tak payah tapi-tapilah. Jom cepat. Jomlah. Kamu pergi dulu. Ada barang yang aku nak kemas. Ayolah. Siapa tu? Kejap! Kejap! Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daniel, ada apa ni datang rumah cikgu? Cikgu, Mak Fatin, dia suruh pergi rumah dia sekarang juga. Fatin? Fatin form 5 yang berhenti sekolah tu? Ya, cikgu. Cepat, cikgu. Kecemasan ni. Okey, kejap. Cikgu tukar baju. Baik, cikgu. Salah, jangan macam ni. Awak tak boleh terus nangis macam ni. Tak elok. Cikgu, saya tak bersalah. Tapi kita kena pergi hospital. Saya takut. Ya Raha, patutlah selama ni saya suruh Fatin pergi sekolah, dia tak nak. Duduk kurung je dalam bilik, Raha. Rupanya benda ni yang nak jadikan Fatin, Raha. Dah. Sekarang ni, semua benda ni jadi dan ditakdirkan Allah. Kita cari jalan je lah macam mana nak selesaikan masalah ni, ya. Okey, sekarang ni kita kena pergi hospital, okey? Naik kereta saya. Tapi saya takut, cikgu. Tak apa, saya teman awak. Kita kena pergi hospital juga, kita kena check. Mak Raha tolong uruskan bayi, kita bawa pergi hospital check, ya? Kita tak naklah kecoh satu kampung kan, tak nak orang kampung tahu, ya? Saya dah tak kisah, Raha. Malu kan Raha ni. Tak tersanggung saya, Kak. Yang pasti, Raha. Cikgu urus sana. Jom. Dah, awak tak boleh macam ni. Jom. Saya tak nak kena tangkap. Fatin. Saya tak nak masuk penjara, cikgu. Cikgu dah janjikan. Ya. Awak kena bagi tahu polis siapa. Okey? Saya tak buat. Dia paksa. Saya tak nak masuk luka. Saya janji saya akan tolong awak, tapi awak kena bagi kerjasama dulu. Okey? Tolong jangan kasar sangat.
Macam mana aku boleh mengandung lagi ni? Aku tak boleh simpan baby ni. Aku tak nak hidup aku terikat dengan bayi dalam perut ni. Tuan Fahri, Fatin macam mana? Sekarang ni anggota saya sedang berikan perlindungan dekat Fatin. Dan walau macam mana pun, Fatin tetap kena dapatkan rawatan. Tak sangka kan ada manusia perangai macam tu. Manusia, cikgu. Ini baru satu. Ada banyak lagi kat luar sana. Yang lagi jahat pun ada. Tapi masalahnya Fatin tu kan anak dia. Anak tiri. Entahlah. Tak tahu nak cakap apa. Tak terkata. Tak apalah, yang penting sekarang ni masa depan Fatin tu. Suspek pun dah kena tangkap tadi. Dia mengaku. Siapa nak mengaku kalau dia buat salah kan? Kan, kalaulah semua penjenayah dalam dunia ni mengaku, aman je dunia ni. Cikgu ni kelakar lah. Mana boleh macam tu? Inilah kehidupan. Tuan Fahri bertugas ke malam ni? Tak. Ni saya nak balik rumah Mak. Saya naik teksi je. Naik teksi? Mana kereta tuan? Tak ada, hari ni saya tumpang Cik Ismail. Dia dah balik balai tadi. Tuan nak kalau saya tumpangkan tuan? Boleh ke? Bolehlah. Kita kan satu jalan je. Apa salahnya kalau saya tumpangkan tuan balik ke rumah? Tapi kalau tuan nak jadi perempuan dalam hati saya pun, apa salahnya? Terima kasihlah cikgu sebab tumpangkan saya. Tak apa. Saya pun pernah tumpang Tuan Fahri kan? Saya tak minta pun untuk cikgu balas budi saya. Tapi nanti dah sampai rumah, bolehlah cikgu singgah kejap. Jumpa Mak Raha dulu. Tak apalah, dah malam ni. Segan saya. Tak apa, nanti lepas hantar Tuan Fahri, saya terus balik je. Okeylah. Allahu Akbar. Sian ni Sia. Suami sendiri jadi syaitan. Sian budak Fatin tu. Anak mak dah balik dah. Anak mak kan tak bawa kereta hari ni. Siapa hantar kamu balik? Ismail? Ya. Dah tu siapa yang hantar? Orang tanya siapa yang hantar, duk tersengih-sengih pula dia. Cikgu Hania. Cikgu Hania hantar anak mak. Lah, kenapa tak ajak dia masuk jumpa mak? Nak jumpa Mak buat apa, dah lewat dah ni. Mak ni pun, dah lah. Hari penat ni, saya nak tidur. Okay. Good night. Anak mak. Jangan tak lena tidur malam ni. Good night. Ya. Apa jadi? Bagilah aku duduk dulu. So, ceritalah pasal Fatin tu. Dia tu dulu masa form 4, budak pandai sangat tahu. Kes haruan makan anak antara bapa tiri. Subhanallah, kesian dekat dia. Itulah. Tapi aku cakap dengan dia, aku nak dia ambil SPM juga tahun ni. Aku akan tolong dia. Habis tu, kenapa dia berhenti sekolah? Dia berhenti sekolah bila dia tahu dia mengandung. Dia takut kurungan. Ya Allah. Takkan mak dia tak tahu yang dia mengandung? Salah. Kita nak cakap pun susah tau. Semua ni kuasa Allah. Tak apa. Apa-apa pun aku setuju yang kita kena tolong dia. Habis tu, anak dia macam mana? Itu aku tak pasti. Sebab masih dalam siasatan lagi. Nak cakap pun susah. Esok aku nak pergi melawat dia lah. Pergilah. Bagi dia semangat, bagi dia kekuatan. Bukan senang tau dia nak harungi semua ni. Okeylah. Aku masuk bilik dulu penat.
Solat dulu. Okay, good night. Good night. Hania dan Nira. Ya Allah, kenapalah aku teringat dengan Cikgu Hania ni? Sari? Sari? Dah tidur budak ni. Kita ni barulah nak ajak dia bersembang-sembang pasal Cikgu Hania. Sari? Sari? Tidur mati pula. Berani betul kau ni cakap macam tu dekat Fahri Rakib. Mestilah. Kalau aku tak mulakan, takut nanti calon imam terlepas. Telah kau curi hatiku, dalam diam menyimpan rindu. Kan ku serah segalanya padamu. Abang Fahri, Abang Fahri. Selamat pagi. Ni mana muncul Lila ni? Ada apa ni? Sempat-sempat. Ila datang nak jumpa Abang Fahri lah. Okey, abang kat sini. Ada apa Ila? Ila nak tanya, betul ke Bapa Tri Fatin tu yang mengandungkan dia? Ila tak boleh tidur semalaman tau, semalam. Ila, kenapa sibuk sangat nak tahu hal orang ni? Dah, bukannya menyibuk. Tapi kita ni kan berjiran. Kita kenalah ambil tahu. Tak payah nak sibuk, tak payah nak tahu pun. Benda sekarang masih lagi dalam siasatan. Abang tak payah nak bagi tahu apa-apa lagi, okey? Okeylah. Itu yang kedua. Yang pertama sebenarnya Ila nak jumpa Abang Fahri lah. Nak buat apa? Ila nak minta sekali je. Boleh tak sekali je Abang Fahri keluar dengan Ila? Dah sudah. Dia dah start lagi dah. Ila, abang dah lambat ni, okey? Nak pergi kerja. Ila tak mengajar ke hari ni? Lah, please Abang Fahri sekali je. Okey. Nanti kalau abang free, abang call Lila ya, kita keluar, okey? Okey, baiklah. Assalamualaikum. Salam. Aku ingin dipelukmu. Aku hanya Mama. Angah ada kat bilik dia ke? Angah sampai malam tadi. Masa tu Kak Long dah tidur dah. Si Yasmin tu ada sekali lah tak ada. Angah seorang je. Diorang ada problem ke Mama? Kak Long tanyalah sendiri. Mama malas lah nak campur hal anak menantu ni. Ni mesti ada yang tak kena ni. Kak Long tahulah. Kak Long, kita doa je yang baik-baik ya. Mama tu bagi muka sangat dengan si Yasmin tu. Mama bukan bagi muka. Apapun Yasmin tu tetap menantu Mama. Isteri Angah. Takkanlah Mama nak doa yang tak elok. Tak apalah Mama. Nanti Kak Long tanya. Habis tu kita nak masak apa ni? Mama malas lah nak pergi pasar. Kak Long masak je lah apa yang ada dalam peti tu. Mama. Mama rasa kan? Angah tu masih ingatkan Nia ke? Entah. Tadi kata nak masak. Pergilah masak sekarang. Kan Mama siram kan? Yelah.
Bagi air oren satu. Waalaikumsalam. Ada apa Abang call Nia? Abang nak jumpa Nia. Nak jumpa buat apa? Abang ada banyak benda nak beritahu Nia ni. Please Nia. Dah tak ada apa yang kita nak cakap lagi Abang. Abang tunggulah, jangan call Nia lagi, okey? Dia dah bahagia dengan kehidupan Nia. Kenapa Nazir nak jumpa aku? Terima kasih. Nia, kau ni kenapa? Teringat dekat Tuan Fahri lah tu. Nazir call aku. Hah? Bakas tunang kau tu? Ya Allah, dia nak apa lagi? Dia kata nak jumpa aku. Habis tu, kau nak jumpa dia? Nia, kau dengarlah cakap aku. Orang macam Nazir tu baik kau lupakan je lah. Tak payah fikir pasal orang macam tu. Okey? Okey. Abang Fahri, tunggulah Ila. Abang Fahri. Ya, kau ajak dia dating. Bukan jogging. Abang Fahri, tunggulah Ila. Abang Fahri, kejaplah. Ya Allah, penatnya. Kan dah cakap. Ila, kalau Ila tak ikut Abang Fahri pergi jogging, bila ni Ila dapat keluar dengan Abang lagi? Abang Fahri penatlah. Cik, Cik nak order apa, Cik? ABC satu. ABC satu. Sama macam dia. Oh, ABC. Saya cendol satu bang. Sama, cendol. Okey, terima kasih. Korang berdua ni ada apa-apa ke? Bakal ada apa-apa. Macam korang jugalah. Diam-diam ya kau Fahri dengan si Ila ni. Alvin, kau dengan Cikgu Hania bakal makmum aku. Alvin, so sweet. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih. Cikgu, duduk. Fatih, macam mana hari ni? Alhamdulillah, saya dah okey sikit, Cikgu. Alhamdulillah, seronok saya dengar. Oh ya, saya dah bincang dengan pengetua untuk awak masuk semula ke sekolah untuk ambil SPM. Oh. Tapi, saya malu, Cikgu. Kenapa nak malu? Yelah cikgu, mestilah dia malu cikgu dengan apa yang berlaku. Malu dia nak jumpa dengan semua orang. Fatin, dengar sini. Semua orang ada kisah mereka. Baik ke, buruk ke, orang tetap akan bercerita. Jadi sekarang ni saya nak Fatin terus kuatkan semangat. Okey?
Boleh ke semua kawan-kawan terima saya? Kenapa tak boleh? Tak apa kalau tak ada orang nak kawan dengan awak, saya ada. Saya kawan dengan awak. Terima kasih cikgu. Terima kasih Ahmad Fahri. Sama-sama Fatin. Yang penting semangat dalam diri Fatin. Saya nak awak percaya tau. Betul cakap Cikgu Hania tu Fatin. Fatin kena kuat. Fatin ni kira bertuah tau. Sebab dapat cikgu yang baik hati macam Cikgu Hania ni. Lihat awan di sana, berharap mengikutiku. Pasti dia pun tahu. Assalamualaikum, Pakar Imamku. Alangkah indahnya saat pertama, saat-saat cinta datang menyapa. Telah kau curi hatiku, dalam diam menyimpan rindu. Kan ku serah segalanya padamu. Bahagianya rasa yang ku rasakan, hanya kau dan aku ada di situ. Bulan madu di langit biru, kau ciptakan surga untukku. Biarkan ku jadi ratu. Baru keluar dating kejap, dah berangan sampai ke mana entah. Kau ni pandai je. Mana ada aku berangan. Yeleh. Faria tak kau balik kan tadi? San, aku rasa aku dah jatuh cinta lah. Kalau macam tu kan, aku rasa kau kena kahwin awal sikit lah. Kau rasa Fahri suka kat aku juga tak? Aku rasa Fahri ke? Siapa bagi tahu Nia kat sini? Tak ada siapa. Abang yang... Nia tak nak jumpa abang. Balik sekarang atau Nia call polis. Nazir tak pernah curang dengan kau. Oh, really tak pernah curang? Habis tu simpan gambar perempuan lain tu apa? Dan jangan ingat Min tak tahu yang dia tu berjumpa dengan Hania dekat rumah Mama. Aku dah tak nak dah dia. Hati aku dah kosong dah tak ada dia dah. Faham tak? Aku dah nak kau fikir sangat, Nia. Okey, jadi bagi abang masa, okey? Bagi abang masa untuk ubat hati Nia, untuk abang tebus balik segala kesalahan abang pada Nia. Dengan jadi isteri abang. You tak boleh hidup tanpa Nia. Ha? Habis tu you curang dengan Nia, you ikut dan pergi bilik hotel sampai ini mengada apa? You yang guna I! You! Tetapi hanya namamu yang terus ku seru. Aku sedang